Bunyi jam dinding di ruang tamu yang sunyi itu terasa seperti detak jantungku sendiri, perlahan dan penuh beban. Cahaya matahari pagi baru sahaja mengintai di sebalik langsir sutera mahal yang menghiasi jendela besar banglo ini. Aku sudah berada di dapur sejak jam 5 pagi. Bau haruman nasi lemak yang baru dimasak memenuhi ruang, sebati dengan aroma sambal tumis yang aku masak dengan penuh teliti. Setiap hirisan bawang, setiap titik santan, aku lakukan dengan harapan hari ini akan menjadi sedikit berbeza. Aku menyusun pinggan dengan sangat berhati-hati, memastikan setiap sudut meja makan nampak sempurna. Ini adalah rutin aku selama 7 tahun. Menjadi isteri yang tidak nampak, menantu yang hanya dianggap sebagai pembantu rumah yang tidak bergaji. Aku mengusap lembut perutku yang terasa sedikit kembung. Mungkin kerana kurang tidur. Di atas meja, segalanya sudah siap. Nasi lemak kegemaran Farhan, teh tarik yang kurang manis untuk ibu mertuaku, Puan Sri Azizah, dan bubur ayam lembut untuk anak perempuanku yang tersayang, Lia. Aku menarik nafas panjang, cuba mengusir rasa lelah yang mula bersarang di sendi-sendi tulang. Aku memandang cermin kecil di dapur. Wajahku pucat, rambutku ditarik kemas ke belakang, menunjukkan garis-garis keletihan yang cuba aku sembunyikan di sebalik senyuman tawa. Bunyi tapak kaki yang berat mula kedengaran dari arah tangga. Itu Puan Sri Azizah. Beliau sentiasa bangun dengan wajah yang tegang, seolah-olah dunia ini berhutang sesuatu kepadanya. Beliau melangkah masuk ke ruang makan dengan jubah tidurnya yang diperbuat daripada kain satin mahal. Matanya melirik ke arah meja makan dengan pandangan yang penuh hinaan. Tanpa sepatah kata, beliau menarik kerusi dan duduk. Aku segera menuangkan teh ke dalam cawannya. Tangan aku sedikit menggigil, namun aku cuba mengawal diri. Lauk apa yang kamu masak hari ini, Maya? Suaranya kedengaran tajam, memecah kesunyian pagi. Aku menjawab dengan lembut. Nasi lemak, Ibu. Saya buat sambal ikan bilis garing kegemaran Farhan. Beliau mencebikkan bibir. Dengan hujung sudu, beliau membelit nasi di dalam pinggannya seolah-olah sedang mencari kuman. Nasi lemak lagi? Kamu ini tidak habis-habis dengan makanan kampung yang penuh lemak ini. Patutlah badan Farhan makin hari makin berat. Kamu mahu dia jatuh sakit supaya kamu boleh bolut hartanya. Kata-kata itu seperti sembilu yang menghiris hatiku. Namun, aku hanya mampu menundukkan kepala. Bukan begitu, Ibu. Farhan yang minta semalam. Puan Sri Azizah tiba-tiba menolak pinggan itu dengan kasar sehingga sedikit sambal terpercik ke atas alas meja yang putih bersih. Alasan. Kamu sengaja mahu menyusahkan aku untuk mencuci alas meja ini. Tengok, dah kotor. Kamu tahu tidak berapa harga alas meja ini? Lebih mahal daripada maruah keluarga kamu di kampung. Aku segera mengambil kain basah untuk membersihkan kotoran itu. Melutut di bawah meja sambil menahan air mata yang mula bertakung. Di saat itulah, Farhan turun dengan pakaian pejabatnya yang sekar. Dia melihat aku yang sedang melutut. Tetapi, dia hanya melaluiku begitu sahaja, seolah-olah aku hanyalah sebuah perabot. Dia duduk di sebelah ibunya dan mencapai telefon bimbitnya. Farhan, tengoklah isteri kamu ini. Masak nasi lemak yang berminyak, kemudian kotorkan alas meja kegemaran ibu. Tak habis-habis menyusahkan. Adu Puan Sri Azizah dengan nada yang dibuat-buat sedih. Farhan hanya mengeluh tanpa memandangku. Maya, lain kali dengarlah cakap ibu. Jangan buat dia marah pagi-pagi begini. Saya ada banyak kerja di pejabat. Jangan tambahkan stres saya di rumah. Aku bangun perlahan-lahan, memandang wajah suamiku yang dingin. Abang, saya masak apa yang abang minta semalam? Abang tak mau makan sedikit pun. Farhan bangkit, membetulkan tali lehernya di hadapan cermin besar di ruang makan. Tak apalah, saya makan di luar saja dengan klien. Lagipun, selera saya sudah hilang tengok drama pagi ini. Dia kemudian mencium dahi ibunya dengan penuh hormat, tetapi langsung tidak memandang ke arahku sebelum melangkah keluar ke arah kereta mewahnya yang sudah sedia menunggu. Aku berdiri kaku di tengah ruang makan.
Puan Sri Azizah memandangku dengan senyuman sinis yang penuh kemenangan. Kamu nampak? Farhan pun sudah bosan dengan kamu. Kalau bukan sebab dia, sudah lama aku suruh dia ceraikan kamu. Orang miskin seperti kamu memang tidak layak duduk dalam rumah ini. Beliau kemudian berdiri, mencapai cawan tehnya dan dengan sengaja menjatuhkan cawan itu ke lantai sehingga pecah berderai. Bersihkan ini. Aku tak mahu nampak satu pun serpihan kaca bila aku balik dari kelab nanti. Beliau berlalu pergi, meninggalkan aku dalam keheningan yang menyakitkan. Tidak lama kemudian, Lia turun dengan mata yang masih mamai. Aku segera mengesat air mataku dan tersenyum. Tidak mahu anak kecil itu melihat penderitaan ibunya. Mama, kenapa cawan pecah? Tanya Lia dengan suara kecilnya yang suci. Aku memeluknya erat, mencium ubun-ubunnya dengan penuh kasih. Tak ada apa sayang, Mama terlepas cawan tadi. Jom ya, makan bubur yang Mama buat ya. Sepanjang hari itu, aku melakukan kerja-kerja rumah seperti biasa. Mencuci, menggosok, mengemas. Setiap sudut banglo ini aku pastikan berkilat. Namun, hatiku sendiri semakin pudar warnanya. Aku menggosok baju-baju Farhan, menghidu bau haruman minyak wanginya yang mahal. Namun, kali ini ada sesuatu yang berbeza. Pada kolar salah satu kemeja putihnya, aku ternampak kesan gincu merah yang sangat halus. Bau minyak wangi wanita yang asing juga melekat kuat di situ. Jantungku berdegup kencang. Aku cuba meyakinkan diri bahawa mungkin itu hanya kesan yang tidak sengaja. Namun, naluriku berkata sebaliknya. Aku teringat betapa Farhan semakin kerap pulang lewat kebelakangan ini. Alasan mesyuarat, alasan luar daerah, alasan klien. Dia jarang sekali menyentuhku. Apatah lagi berbual panjang denganku seperti tahun-tahun awal perkahwinan kami. Aku hanya dianggap sebagai penjaga anaknya dan pelayan ibunya. Aku menyimpan kemeja itu di bawah tumpukan baju yang lain. Tangan aku menggigil hebat. Adakah ini pengakhiran sabarku? Malam itu, hujan turun dengan lebat. Seolah-olah langit turut menangis bersamaku. Farhan pulang lewat lagi. Dia masuk ke bilik dengan langkah yang goyah. Bau alkohol nipis terhidu dari tubuhnya. Aku mendekatinya, cuba membantu membuka kotnya. Tetapi dia menepis tanganku dengan kasar. Jangan sentuh saya, Maya. Saya rimas. Bentaknya. Aku terkedu. Abang, saya cuma mau bantu. Abang nampak letih sangat. Dia memandangku dengan mata yang merah, penuh dengan kebencian yang tidak aku fahami. Letih? Ya, saya letih dengan semua ini. Letih dengan rumah ini, letih dengan rumutan ibu dan paling penting, saya letih melihat muka kamu yang sentiasa nampak sedih itu. Kenapa kamu tak boleh jadi seperti wanita lain yang lebih bersemangat, lebih bergaya? Aku menahan sebab. Wanita lain? Siapa bang? Wanita yang tinggalkan kesan gincu di baju abang. Suasana tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Farhan terdiam sejenak. Wajahnya berubah sedikit cemas, namun segera ditutup dengan kemarahan yang lebih besar. Kamu berani periksa baju saya sekarang? Kamu sudah jadi penyiasat? Dengar sini Maya, kamu duduk di sini, makan duit saya, guna harta saya, jadi jangan banyak soal. Kalau kamu tak suka, pintu besar itu sentiasa terbuka. Dia meluru masuk ke bilik air dan menghempas pintu dengan kuat. Aku terduduk di birai katil, memeluk lutut. Air mata yang aku tahan seharian, akhirnya tumpah juga. Aku memandang foto perkahwinan kami di dinding. Dahulu, ada cinta di mata itu. Sekarang, hanya ada kegelapan. Aku teringat pesan arwah ayah di kampung, bahawa perkahwinan adalah tentang pengorbanan dan kesabaran. Sabar itu indah, Maya, kata ayah dahulu. Tapi berapa lama lagi aku harus bersabar jika keindahan itu sudah lama mati dan digantikan dengan duri yang menusuk setiap inci jiwaku. Aku melangkah keluar dari bilik, berjalan menuju ke arah stor di bawah tangga, tempat di mana aku menyimpan barang-barang lama.
Aku memerlukan sesuatu untuk mengalih perhatianku. Di dalam stor yang berhabuk itu, aku terjumpa sebuah kotak kayu tua yang terselip di celah-celah beg pakaian Puan Sri Azizah yang sudah tidak digunakan. Kotak itu dikunci, namun kuncinya sudah berkarat. Dengan sedikit tekanan, kotak itu terbuka. Di dalamnya terdapat beberapa dokumen lama yang sudah kekuningan. Aku tidak berniat untuk menceroboh, namun satu nama pada dokumen itu menarik perhatianku. Nama syarikat yang pernah dimiliki oleh arwah bapa mertuaku sebelum dia meninggal dunia. Aku membelek helaian demi helaian dan mataku terbeliak apabila membaca beberapa catatan kewangan dan surat-surat peribadi. Ada bukti mengenai pemindahan wang yang sangat besar ke akaun luar negara sejurus selepas kematian bapa mertuaku dan dokumen yang menunjukkan bahawa Puan Sri Azizah sebenarnya telah memasukkan tanda tangan wasiat untuk menyingkirkan waris-waris lain. Lebih mengejutkan, aku menemui sekeping foto lama seorang bayi dengan nota di belakangnya yang tertulis dalam bahasa yang aku kurang fahami. Namun, ada tarikh lahir yang sangat dekat dengan tarikh lahir Farhan. Bayi itu berada di sebuah pusat asuhan di luar negara. Di bawah foto itu, ada surat rasmi mengenai proses pengambilan anak angkat yang tidak pernah didaftarkan secara sah di sini. Adakah ini bermakna Farhan bukan anak kandung Puan Sri Azizah? Tangan aku terketar-ketar. Rahsia ini terlalu besar untuk aku tanggung sendirian. Jika Farhan tahu, dunianya akan hancur. Jika Puan Sri Azizah tahu aku mengetahuinya, dia mungkin akan membunuhku. Aku segera menutup semula kotak itu dan menyembunyikannya di tempat yang lebih terselindung. Aku kembali ke dapur, meneguk air sejuk untuk menenangkan degupan jantungku. Malam itu, aku tidak dapat melelapkan mata. Setiap kali aku memejamkan mata, aku terbayang wajah sinis Puan Sri Azizah dan wajah dingin Farhan. Aku juga terbayang wajah Lia yang masih kecil. Demi Lia, aku harus bertahan. Tapi sampai bila? Benih keraguan sudah mula bercambah. Dan rahsia yang aku temui tadi seperti senjata yang baru aku jumpai di tengah medan perang. Aku masih mahu menjadi isteri yang baik. Aku masih mahu menyelamatkan keluarga ini. Namun, pengkhianatan Farhan dan kezaliman ibunya seolah-olah sedang menolak aku ke tepi jurang. Esok adalah hari ulang tahun perkahwinan kami yang ke-7. Aku sudah merancang untuk memasak hidangan istimewa dan memberikan kejutan kepada Farhan dengan harapan kami dapat berbincang dan memulihkan keadaan. Aku mahu memberi dia peluang terakhir. Jika dia memilih untuk berubah, aku akan simpan rahsia kotak kayu itu selamanya. Namun, jika dia memilih untuk terus memijak maruahku, aku tidak punya pilihan lain selain mempertahankan diriku sendiri. Keesokan paginya, aku bangun dengan semangat baru yang dipaksakan. Aku pergi ke pasar, membeli bahan-bahan terbaik. Aku memasak ayam masak merah, udang galah masak lemak cili api dan kegemaran Farhan yang paling utama, daging dendeng. Aku menghias meja dengan bunga segar. Ia membantuku dengan penuh ceria. "Papa mesti suka kan, Mama?" katanya sambil menyusun sudu. Aku hanya mampu tersenyum tawar sambil mengusap kepalanya. "Ya sayang, Papa mesti suka." Jam menunjukkan pukul 8 malam. Farhan belum pulang. 9 malam, masih tiada kabar berita. Lia sudah tertidur di atas sofa, keletihan menunggu ayahnya. Aku duduk sendirian di meja makan yang penuh dengan hidangan yang sudah mula sejuk. Lilin yang aku nyalakan sudah hampir habis sumbunya, menitiskan lelehan lilin ke atas alas meja yang baru aku tukar. Tiba-tiba, telefon bimbitku bergetar. Satu pesanan ringkas masuk. Ia bukan dari Farhan, tetapi dari nombor yang tidak dikenali. Jantungku bagai berhenti berdegup apabila melihat sekeping foto yang dihantar. Foto Farhan sedang memeluk seorang wanita muda yang cantik di sebuah restoran mewah. Mereka kelihatan sangat bahagia. Jauh lebih bahagia daripada saat Farhan bersamaku. Di bawah foto itu tertulis, "Berhentilah menunggu.
Dia milikku sekarang. Jangan jadi beban dalam hidupnya lagi. Air mataku jatuh setitis demi setitis ke atas pinggan nasi yang belum disentuh. Kesabaranku yang selama ini aku anggap sebagai dinding yang kukuh akhirnya retak 1000. Aku memandang ke arah tangga, membayangkan Puan Sri Aziza yang sedang tidur nyenyak di atas. Tidak tahu bahawa menantu yang dia hina ini memegang kunci kepada kemusnahannya. Aku memandang Lia dan dalam hati aku berjanji, cukuplah. Mama tidak akan biarkan mereka menyakiti kita lagi. Aku bangun dari meja makan, meniup padam lilin yang masih menyala. Kegelapan menyelubungi ruang makan itu. Tetapi buat pertama kalinya, aku tidak merasa takut. Aku merasa satu kekuatan baru yang dingin mengalir dalam urat sarafku. Aku akan menuntut bela atas setiap air mata, setiap penghinaan dan setiap luka yang mereka berikan. Permainan baru saja bermula. Cahaya pagi yang menyesup masuk melalui celah-celah langsi bilik tamu terasa seperti duri yang menusuk mataku. Aku tidak tidur semalaman. Aku hanya duduk di birai katil, memerhatikan skrin telefon yang sudah gelap, namun imej Farhan bersama wanita itu masih terpahat kukuh dalam ingatanku. Meja makan di bawah sana pasti masih dipenuhi dengan makanan yang sudah basi. Sama seperti janji-janji manis yang pernah Farhan ucapkan dahulu. Aku bangun dengan tubuh yang terasa sangat berat. Seolah-olah setiap sendiku telah dikunci oleh rasa kecewa yang amat dalam. Aku melangkah ke bilik air, membasuh muka dengan air sejuk yang mencengkam kulit. Aku memandang wajahku di cermin. Mata yang sembab, bibir yang pucat dan sinar mata yang sudah lama hilang cahayanya. Maya, ini kali terakhir kamu menangis untuk lelaki itu. Bisikku pada diri sendiri. Aku mengesat baki air di wajah dengan kasar. Kesedihan ini tidak akan membawa aku ke mana-mana. Jika aku mahu menyelamatkan diriku dan Lia, aku perlu berhenti menjadi mangsa dan mula menjadi pemerhati yang bijak. Apabila aku turun ke bawah, aku dapati Farhan sudah ada di meja makan. Dia sedang menghirup kopi dengan tenang, seolah-olah tiada apa yang berlaku malam tadi. Puan Sri Aziza pula sedang sibuk membelik majalah fashion di sebelahnya. Bau makanan semalam yang sudah masam masih sedikit tersisa di udara, walaupun pembantu rumah harian sudah mula mengemas. Oh, dah bangun pun permaisuri rumah ini, sindir Puan Sri Aziza tanpa mengalihkan pandangan dari majalahnya. Kamu tahu tak betapa malunya aku bila kawan-kawan aku tanya kenapa menantu aku tak nampak di majlis amal semalam? Kamu sibuk masak makanan sampah yang akhirnya masuk tong sampah juga ya? Aku tidak menjawab. Aku terus menuju ke dapur untuk membancuh susu Lia. Farhan meletakkan cawannya dengan bunyi yang agak kuat. Maya, saya tanya kamu ni, kenapa kamu tak angkat panggilan saya malam tadi? Saya hantar pesanan beritahu saya kena bermalam di hotel sebab mesyuarat habis lewat sangat. Kamu tak balas pun. Aku berhenti melangkah. Aku berpaling perlahan-lahan dan memandang tepat ke dalam anak matanya. Abang ada hantar pesanan? Mungkin saya terlepas pandang sebab saya terlalu sibuk menunggu abang di depan meja makan sampai tertidur. Dan saya juga sibuk melayan pesanan daripada orang lain yang hantar gambar abang sedang mesyuarat di restoran mewah. Suasana di meja makan itu tiba-tiba menjadi sejuk beku. Farhan tergamam sejenak. Wajahnya berubah pucat sebelum bertukar menjadi merah padam. Puan Sri Aziza pula menutup majalahnya dengan kasar. Apa yang kamu mengarut ni, Maya? Jangan nak tuduh anak aku yang bukan-bukan. Dia penat bekerja cari duit untuk kamu makan dan pakai. Farhan berdehem, cuba mengawal keadaan. Gambar apa? Mungkin itu kawan sekerja atau klien. Kamu jangan nak jadi cemburu buta, Maya. Ia memalukan saya. Aku tersenyum tipis. Sebuah senyuman yang tidak pernah aku tunjukkan sebelum ini. Saya tak kata saya cemburu, bang. Saya cuma kata saya nampak. Dan mulai hari ini,
saya akan pastikan saya nampak lebih banyak lagi perkara yang abang cuba sembunyikan. Aku berlalu pergi ke bilik Lia tanpa menunggu balasan mereka. Di dalam bilik itu, Lia sedang bermain dengan anak patungnya. Melihat wajah suci itu, tekadku semakin kuat. Aku perlu tahu siapa wanita itu. Dan aku perlu tahu rahsia apa yang disimpan oleh Puan Sri Azizah dalam kotak kayu itu. Jika benar Farhan bukan anak kandungnya, maka seluruh empayar penyagaan ini berdiri di atas penipuan. Selepas menghantar Lia ke sekolah, aku tidak terus pulang ke rumah. Aku memandu ke sebuah kawasan perumahan lama di pinggir bandar. Di sana, tinggal seorang lelaki bernama Encik Zulkifli, bekas peguam peribadi arwah bapa mertuaku. Aku pernah bertemu dengannya sekali di majlis pengebumian bertahun-tahun yang lalu. Dia dipecat oleh Puan Sri Azizah sejurus selepas arwah meninggal dunia atas alasan yang tidak jelas. Rumah Encik Zulkifli nampak sunyi. Apabila aku memberi salam, seorang lelaki tua dengan rambut yang sudah memutih sepenuhnya membuka pintu. Dia memandangku dengan dahi yang berkerut. "Kamu menantu Tan Sri, bukan?" Tanyanya dengan suara yang serak. "Ya, Encik Zul, saya Maya. Saya minta maaf kerana mengganggu, tapi saya perlukan bantuan Encik untuk faham beberapa dokumen yang saya temui," kataku dengan nada memohon. Encik Zulkifli menjemputku masuk. Rumahnya dipenuhi dengan buku-buku dan fail lama. Selepas aku menceritakan apa yang berlaku dan menunjukkan beberapa salinan dokumen yang sempat aku ambil gambarnya dari kotak kayu itu, wajahnya berubah menjadi sangat serius. Dia memakai kermin matanya dan meneliti skrin telefonku dengan teliti. "Maya, ini bukan perkara main-main," katanya dengan nada berbisik. "Saya sudah lama mengesyaki Puan Sri Azizah melakukan sesuatu yang kotor selepas kematian Tan Sri. Dokumen yang kamu tunjukkan ini adalah bukti pemindahan saham yang tidak sah. Dan surat tentang bayi itu, saya ingat berita tentang Tan Sri dan Puan Sri yang kononnya mendapat anak di London selepas bertahun-tahun mencuba. Tapi tidak pernah ada rekod hospital yang sah di sini." Jantungku berdegup kencang. "Maksud Encik Zul, Farhan benar-benar diambil dari pusat asuhan itu?" "Mungkin lebih teruk daripada itu, Maya. Puan Sri Azizah sanggup lakukan apa saja untuk pastikan harta Tan Sri tidak jatuh ke tangan adik-beradik Tan Sri yang lain. Dengan adanya seorang anak lelaki, dia dapat mengawal segala-galanya mengikut wasiat yang dia sendiri palsukan. Farhan hanyalah alat untuk dia mengekalkan kuasa." Aku tergamam. Farhan, suamiku yang angkuh itu, sebenarnya hanyalah bidak dalam permainan ibunya sendiri. Dan dia tidak mengetahuinya. Atau adakah dia tahu dan turut bersubahat? "Apa yang patut saya buat sekarang, Cik Zul?" tanyaku. "Kumpul lebih banyak bukti. Cari dokumen asal dan yang paling penting, siasat siapa wanita yang bersama Farhan itu. Puan Sri Azizah tidak akan membiarkan sesiapa mengganggu Farhan kecuali wanita itu membawa keuntungan kepadanya. Jika Farhan curang, pasti ada sebab yang lebih besar di sebaliknya." Pesan Encik Zulkifli. Aku pulang ke rumah dengan kepala yang sarat dengan rancangan. Apabila aku melangkah masuk ke dalam banglo mewah itu, aku merasa seperti masuk ke dalam sarang ular. Puan Sri Azizah sedang duduk di ruang tamu bersama seorang wanita muda. Apabila aku mendekat, aku hampir terjatut kerana terkejut. Wanita itu adalah wanita yang sama dalam foto yang dihantar kepadaku malam tadi. "Ah, Maya, kenalkan, ini Sarah. Dia anak kepada kawan lama aku, baru balik dari luar negara. Dia akan bantu Farhan dalam projek pembangunan baru kita," kata Puan Sri Azizah dengan nada yang sangat ramah. Nada yang tidak pernah digunakan denganku. Sarah berdiri dan menghulurkan tangan dengan senyuman yang sangat manis. Namun matanya penuh dengan kedinginan. "Hai Maya, I dah banyak dengar cerita tentang Farhan kata
seorang suri rumah yang sangat rajin. Katanya dengan nada yang sengaja menekankan perkataan rajin, seolah-olah aku hanyalah seorang hamba. Aku menyambut tangannya, menggenggamnya dengan sedikit kuat. Hai Sarah, saya pun dah nampak hasil kerja awak. Sangat mengagumkan. Sampai saya tak boleh tidur malam tadi. Sarah sedikit tersentak, namun dia segera mengawal riak wajahnya. Puan Sri Aziza memandang kami dengan kening yang terangkat. Sudahlah tu. Maya, pergi dapur dan sediakan minum petang untuk kami. Sarah suka minum teh herba. Pastikan suhu airnya betul. Jangan jadi bodoh macam pagi tadi. Aku berpaling dan menuju ke dapur tanpa membantah. Di dapur, aku menyiapkan teh herba itu. Namun, kali ini aku tidak melakukannya dengan rasa takut. Aku mengeluarkan telefon bimbitku dan memasang peranti rakaman suara kecil yang aku beli dalam perjalanan pulang tadi. Aku melekatkannya di bawah dulang minuman itu dengan pita pelekat yang sangat kuat. Aku membawa dulang itu ke ruang tamu, meletakkannya di atas meja dan kemudian meminta izin untuk ke atas, kononnya untuk berehat. Aku masuk ke bilik, menutup pintu dan segera menyambung fon telinga ke telefon bimbitku yang sudah disambungkan ke peranti rakaman itu melalui aplikasi khas. Suara mereka kedengaran jelas. Betul ke perancangan kita, Aunty? Tanya Sarah. Maya tu nampak macam dah mula syak sesuatu. Puan Sri Azizah ketawa sinis. Jangan risau tentang perempuan kampung itu. Dia tak ada tempat nak pergi. Dia tak ada duit, tak ada kuasa. Lepas Farhan selesai pindahkan baki aset ke akaun syarikat baru kamu, kita akan buat drama yang dia curang. Aku dah upah orang untuk ambil gambar dia dengan lelaki lain. Kita akan pastikan dia keluar dari rumah ini sehelai sepinggang. Dan Lia akan tetap dengan kita sebagai pewaris sah yang boleh kita kawal. Tapi Farhan, dia betul-betul sayangkan I kan? Suara Sarah kedengaran manja. Tentu saja. Farhan perlukan wanita yang setaraf dengannya. Bukan perempuan yang hanya tahu pegang kuali. Sarah, kamu kena pastikan Farhan cepat-cepat tanda tangan dokumen penyerahan kuasa tu. Sebelum rahsia lama itu terbongkar, kita kena pastikan harta itu selamat di tangan kamu berdua. Aku menggigil mendengar perbualan itu. Mereka bukan sahaja mahu menghalau aku, tapi mereka mahu memfitnah aku dan merampas Lia. Dan Farhan, dia sanggup melakukan ini kepada isteri yang telah berkorban segala-galanya untuknya. Air mataku mengalir. Tapi kali ini, dia bukan air mata kesedihan. Dia adalah air mata kemarahan yang membara. Aku teringat semula tentang kotak kayu di stor bawah tangga. Aku perlu mendapatkan dokumen asal itu malam ini juga. Jika aku ada bukti bahawa Farhan bukan anak kandung, maka wasiat itu terbatal dan Puan Sri Azizah tidak punya hak ke atas harta Tan Sri. Dan Sarah, dia hanya mengejar harta. Jika dia tahu Farhan tidak punya apa-apa, dia pasti akan pergi. Malam itu, keadaan rumah sangat sunyi. Farhan tidak pula lagi. Katanya ada makan malam penyagaan dengan Sarah. Puan Sri Azizah pula sudah masuk ke biliknya selepas mengambil ubat tidurnya yang biasa. Aku menyelinap keluar dari bilik, berkaki ayam supaya tidak menimbulkan bunyi di atas lantai marmar yang sejuk. Aku menuju ke stor bawah tangga. Jantungku berdegup kencang, seolah-olah mahu keluar dari dada. Dengan bantuan lampu suluh telefon, aku mencari kotak kayu itu di tempat aku menyembunyikannya siang tadi. Namun, apabila aku mencapainya, hatiku hancur. Kotak itu kosong. Dokumen-dokumen penting itu sudah tiada. Aku terduduk di lantai stor yang berhabuk itu. Adakah Puan Sri Azizah sudah tahu? Adakah dia yang mengambilnya? Tiba-tiba, lampu stor terpasang. Aku mendongak dan melihat Farhan berdiri di depan pintu stor dengan wajah yang sangat bengis. Di tangannya, dia memegang helaian kertas yang aku cari tadi. Mencari ini, Maya. Suaranya rendah dan mengancam. Aku bangun perlahan-lahan, cuba mengumpul kekuatan. Abang, kenapa abang ambil dokumen itu?
Farhan melangkah masuk ke dalam stor yang sempit itu, merapatkan jarak antara kami sehingga aku terasa sesak nafas. Saya yang patut tanya kamu, kenapa kamu menceroboh barang-barang pribadi ibu? Kamu mahu ugut kami? Kamu ingat kamu siapa? Saya isteri abang. Saya cuma mahu tahu kebenaran. Abang tahu tak apa yang ibu abang buat? Abang tahu tak yang abang mungkin bukan sebahagian daripada keluarga ini? Jeritku dalam tangisan yang tertahan. Farhan ketawa, sebuah ketawa yang sangat menyeramkan. Saya tahu, Maya. Saya sudah lama tahu. Ibu sudah beritahu saya segala-galanya sejak saya remaja lagi. Tapi kamu tahu apa bezanya saya dengan kamu? Saya tahu bagaimana untuk menggunakan rahsia ini untuk kepentingan saya. Saya tak perlukan pertalian darah untuk memiliki semua ini. Saya cuma perlukan kuasa. Dia merenyukkan dokumen itu di depan mataku. Dokumen ini tak akan bermaksud apa-apa jika ia sudah hangus. Dan kamu sudah melampaui batas. Kamu fikir kamu bijak dengan memasang rakaman di bawah dulang tadi? Sarah nampak, Maya. Dia bukan perempuan bodoh seperti kamu. Farhan mencengkam bahuku dengan kuat sehingga aku mengadu kesakitan. Esok, kamu akan kemaskan barang-barang kamu. Saya akan failkan perceraian atas dasar nusyus dan curang. Saya sudah ada bukti gambar kamu berjumpa dengan lelaki tua di rumah buruk pagi tadi. Kamu nak peguam lama itu bantu kamu? Jangan harap. Dia menolak aku sehingga aku jatuh terkena rak besi di belakangku. Dia akan tetap di sini. Kamu jangan berani nak dekati dia lagi. Jika tidak, saya tak teragak-agak untuk pastikan kamu merana di dalam penjara. Dia keluar dari stor dan mengunci pintunya dari luar. Tidurlah di sini malam ini, Maya. Biar kamu sedar diri sikit di mana tempat asal kamu yang sebenar. Di dalam stor bersama sampah sarap. Aku memukul pintu stor itu dengan tangan yang berdarah. Namun, tiada siapa yang datang membantu. Aku menangis semahu-mahunya dalam kegelapan stor itu. Aku rasa sangat kedil, sangat lemah. Segala perancanganku musnah dalam sekelip mata. Mereka terlalu kuat, terlalu kejam. Namun, di tengah-tengah keputusasaan itu, tanganku menyentuh sesuatu di bawah rak besi. Ia adalah sebuah lagi sampul surat kecil yang terjatuh dari kotak kayu itu semasa aku membukanya kali pertama semalam. Aku tidak perasannya sebelum ini. Aku membuka sampul itu dengan tangan yang menggigil. Di dalamnya, terdapat sebuah kunci kecil dengan label Peti Simpanan Selamat Bank Negara nombor 402 dan sekeping nota ringkas dari arwah bapa mertuaku. Untuk anakku yang sebenar, jika kebenaran ini perlu dicari. Mataku terbeliak. Anak yang sebenar, adakah Tan Sri tahu tentang perbuatan Aziza? Adakah wujud waris lain yang sah? Harapan yang hampir mati tadi tiba-tiba menyala semula dengan lebih terang. Farhan mungkin ada dokumen yang dia fikir adalah segalanya. Tetapi kunci di tanganku ini mungkin adalah kunci kepada kebenaran yang jauh lebih besar yang tidak diketahui oleh sesiapa pun, termasuk Puan Sri Azizah. Aku memeluk kunci kecil itu rapat ke dadaku. Sabar itu ada batasnya, Farhan, dan batas itu sudah kamu langgar malam ini. Bisikku dalam hati. Walaupun aku terkurung di dalam stor yang gelap dan sempit ini, fikiranku sudah mula merangka strategi yang lebih rapi. Aku akan keluar dari sini, aku akan dapatkan Lia dan aku akan pastikan empayar penipuan mereka runtuh berkecai di depan mata mereka sendiri. Malam itu, dalam kedinginan stor, aku tidak lagi menangis. Aku hanya menunggu fajar tiba, menunggu masa untuk aku bangkit dan membalas setiap perbuatan mereka. Ini bukan lagi tentang cinta yang dikhianati. Ini adalah tentang maruah seorang ibu dan kebenaran yang telah lama dipendam. Fajar menyingsing dengan warna merah yang garang, seolah-olah langit sendiri sedang marah menyaksikan apa yang berlaku di dalam banglo mewah ini. Aku terjaga dengan tubuh yang kaku dan menggigil. Lantai stor yang simennya dingin itu telah menyedut segala haba dari tubuhku semalaman. Aku meraba saku bajuku, memastikan kunci kecil itu masih ada di situ. Ia keras, tajam dan nyata. Itulah satu-satunya senjata yang aku punya sekarang.
Aku mendengar bunyi kunci diputar dari luar. Cahaya lampu dari koridor menerobos masuk, menyakitkan mataku yang sudah sembat. Kak Mah, pembantu rumah yang sudah bekerja di sini sejak zaman arwah Tan Sri lagi, berdiri di depan pintu dengan wajah yang penuh simpati. Dia meletakkan jari di bibir, memberi isyarat supaya aku diam. Puan, cepat bangun. Puan Sri dan Cik Farhan sedang sarapan di luar. Ini peluang Puan untuk keluar. Bisiknya dengan suara yang terketar-ketar. Dia menghulurkan segelas air suam dan sekeping roti. Aku mencapainya dengan tangan yang menggigil. Meneguk air itu dengan rakus. Tekakku rasa seperti terbakar. Lia mana, Kak Ma? Tanyanya dengan nada cemas. Kak Ma menundukkan kepala. Lia sudah dibawa pergi oleh pemandu pagi-pagi tadi. Puan Sri kata mahu hantar dia ke rumah kakaknya di luar bandar untuk beberapa hari. Puan, saya tak sanggup tengok Puan macam ni. Lari sekarang, Puan. Pergi cari bantuan. Aku memegang tangan Kak Mah dengan erat. Terima kasih, Kak Mah. Saya tak akan lupakan jasa kakak. Aku segera bangun, membetulkan pakaianku yang sudah renyuk dan kotor. Aku tidak boleh keluar melalui pintu depan. Aku menyelinap melalui pintu belakang dapur. Meredah semak-semak kecil di tepi pagar sehingga sampai ke pintu pagar kecil yang jarang berkunci. Sebaik sahaja aku melangkah keluar ke jalan besar, aku merasa satu kelebasan yang aneh. Namun, hatiku masih terikat pada Lia yang entah di mana. Aku tidak punya banyak wang dalam dompet, tapi cukup untuk menaiki teksi. Bank Negara, Cawangan Pusat, kataku kepada pemandu teksi. Sepanjang perjalanan, aku hanya memandang keluar jendela. Dunia di luar sana nampak begitu sibuk. Orang ramai menjalani hidup mereka tanpa tahu bahawa dalam sebuah banglo tidak jauh dari situ, seorang wanita sedang dihancurkan maruahnya. Aku menggenggam kunci nombor 402 itu sehingga ia meninggalkan bekas merah di tapak tanganku. Sampai di bank, aku menarik nafas panjang. Aku cuba mengemas rambut dan bajuku seadanya agar tidak nampak seperti peminta sedekah. Aku menuju ke kaunter peti simpanan selamat. Saya mahu akses peti nombor 402, kataku dengan suara yang cuba ditenangkan. Pegawai bank itu meminta kad pengenalan dan dokumen pengesahan. Jantungku berdegup kencang apabila dia meneliti wajahku dan foto di kad pengenalan. Adakah Farhan sudah menyekat aksesku? Sila ikut saya, Puan Maya, kata pegawai itu akhirnya. Dia membawaku ke sebuah bilik kebal yang sangat besar di bawah tanah. Suasana di situ sunyi. Hanya kedengaran bunyi tapak kaki kami yang bergema di atas lantai marmar. Dia memasukkan kuncinya dan aku memasukkan kunciku. Bunyi klik yang dihasilkan terasa seperti muzik yang paling indah di telingaku. Peti itu terbuka. Di dalamnya terdapat sebuah fail tebal berwarna biru dan sebuah pemacu kilat, pin drive. Aku membawa fail itu ke bilik privasi yang disediakan. Apabila aku membukanya, mataku terus tertumpu pada sekeping surat yang ditulis dengan tulisan tangan yang sangat aku kenali. Tulisan arwah Tan Sri, bapa mertuaku yang sangat baik hati. Maya, jika kamu membaca surat ini, bermakna Aziza telah melakukan apa yang paling aku takuti. Aku tahu dia seorang wanita yang tamak dan sanggup melakukan apa sahaja demi kuasa. Aku menulis ini sebagai jaminan masa depan bagi sesiapa yang benar-benar berhak ke atas harta ini. Aku terus membaca dengan penuh teliti. Kandungan fail itu sangat mengejutkan. Ia bukan sahaja mengandungi bukti bahawa Farhan adalah anak angkat yang diambil dari sebuah rumah kebajikan di Thailand secara tidak sah, tetapi juga mengandungi keputusan ujian DNA sebenar. Tan Sri sebenarnya mempunyai seorang anak kandung yang lain. Hasil perkahwinan rahsianya yang pertama sebelum dia bertemu Aziza. Anak itu telah dipisahkan daripadanya oleh Aziza sendiri melalui pelbagai tipu hela. Yang lebih mengejutkan, anak kandung itu adalah seorang lelaki yang selama ini aku kenali. Encik Zulkifli, peguam yang aku temui semalam, bukan sekadar peguam. Dia adalah orang kepercayaan yang tahu di mana anak itu berada. Dan anak itu adalah pemandu peribadi arwah Tan Sri
yang telah lama dipecat oleh Aziza sejurus selepas kematian Tan Sri. Tetapi kejutan yang paling besar adalah wasiat terakhir yang sah. Tan Sri telah menyerahkan sebahagian besar saham syarikat induk kepada waris yang akan menjaga cucu kandungku, Lia. Dalam wasiat itu, nama aku disebut sebagai pemegang amanah utama jika Farhan terbukti tidak layak atau jika rahsia tentang asal-usulnya terbongkar. Aziza selama ini memegang wasiat palsu yang dibuat oleh peguam yang telah disogok. Aku merenung dokumen itu dengan perasaan yang bercampur baur. Jadi, selama ini, aku bukan sekadar menantu yang menumpang. Aku adalah kunci kepada segala kekayaan mereka. Mereka menghina aku, memijak aku tanpa tahu bahawa aku memegang kuasa untuk menjatuhkan mereka dalam sekelip mata. Aku segera menyimpan semula semua dokumen itu ke dalam beg galas kecilku. Aku tahu aku tidak boleh pulang ke rumah sekarang. Aku perlu mencari Encik Zulkifli semula. Namun, baru sahaja aku melangkah keluar dari bank, sebuah kereta hitam berhenti mengejut di depanku. 2 orang lelaki berbadan tegap keluar dan terus mencengkam lenganku. "Puan Sri mahu berjumpa?" kata salah seorang daripada mereka dengan nada kasar. Aku cuba meronta, tetapi tenaga mereka terlalu kuat. Mereka mengheret aku masuk ke dalam kereta. Di dalam kereta, aku melihat Sarah duduk di tempat duduk belakang dengan senyuman sinis. Dia memegang telefon bimbitnya, menunjukkan sekeping gambar aku yang sedang keluar dari bank. Ingat, bijak Maya. Ingat, boleh lari macam tu saja. Aunty Aziza dah jangka akan cari sesuatu, kata Sarah sambil mengusap kuku panjangnya yang berwarna merah darah. Sekarang, berikan beg itu kepada I. Tak akan, jeritku. Aku memeluk beg itu dengan erat. Sarah memberi isyarat kepada lelaki di sebelahku. Satu tamparan hinggap di pipiku, menyebabkan pandanganku berpusing. Beg itu dirampas dengan kasar. Sarah membukanya dan mengeluarkan fail biru itu. Wajahnya yang cantik itu berubah menjadi pucat apabila dia mula membaca baris demi baris dokumen di dalamnya. Apa semua ni? Farhan bukan anak kandung? Wasiat ini... Maya? Sarah memandangku dengan pandangan yang tidak percaya. Ketamakannya mula kelihatan di matanya. Dia tahu jika dokumen ini sampai ke pengetahuan umum, Farhan tidak akan punya apa-apa dan dia juga tidak akan mendapat apa yang dia kejar. Kereta itu membelok masuk ke kawasan banglo semula. Aku dibawa masuk melalui pintu utama dengan cara yang sangat hina. Di ruang tamu, Puan Sri Aziza sedang duduk seperti seorang permaisuri di atas tahtanya. Farhan berdiri di belakangnya. Wajahnya nampak gelisah. "Campakkan dia di situ," arah Puan Sri Aziza. Aku jatuh tersungkur di atas lantai marmar yang sejuk itu, tepat di kaki Farhan. Dia sedikit pun tidak bergerak untuk membantuku. Sarah menyerahkan fail biru itu kepada Puan Sri Aziza. "Aunty, tengok apa yang perempuan ni jumpa. Dia nak musnahkan kita." Puan Sri Aziza memakai kermin matanya dan membaca dokumen itu. Aku dapat melihat tangannya mula menggigil. Kemarahan yang amat sangat terpancar di wajahnya yang berkedut itu. Dia bangun dan berjalan ke arahku. Kemudian tanpa amaran, dia meludah tepat ke mukaku. "Perempuan sial! Kamu fikir kamu boleh gunakan kertas buruh ini untuk mengukut aku? Kamu tahu tak berapa lama aku bina empayar ini? Kamu ingat aku akan biarkan perempuan kampung macam kamu rampas segala-galanya?" Dia menjerit seperti orang gila. Dia berpaling ke arah Farhan. "Tengok ni Farhan, isteri kesayangan kamu ini mahu buktikan yang kamu bukan anak kandung aku. Dia mahu jadikan kamu pengemis." Farhan merampas dokumen itu dari tangan ibunya. Dia membacanya dengan pantas. Aku melihat urat-urat di dahinya timbul. Dia memandangku dengan pandangan yang paling tajam yang pernah aku lihat. "Maya, kenapa kamu buat macam ni? Saya dah kata jangan menceroboh. Kenapa kamu nak hancurkan hidup saya?"
Hidup abang, aku bersuara dengan sisa tenaga yang ada sambil mengelap kesal ludah di mukaku. Bagaimana dengan hidup saya? Bagaimana dengan maruah saya yang abang pijak setiap hari? Bagaimana dengan Lia? Abang sanggup biarkan mak abang buang saya dan ambil Lia? Abang yang hancurkan hidup saya dahulu, Farhan. Farhan melangkah maju dan mencengkam rahangku. Dengar sini, Maya. Dokumen ini akan saya bakar sekarang juga. Dan kamu akan pergi dari sini dengan tuduhan yang paling berat. Orang ramai akan tahu yang kamu adalah isteri yang curang yang cuba mencuri harta keluarga untuk diberikan kepada kekasih gelap kamu, peguam tua itu. Abang tak akan menang, Farhan. Kebenaran tak boleh dibakar. Kataku dengan suara yang tenang, walaupun hatiku hancur berkecai. Tiba-tiba, kedengaran bunyi bising dari luar. Beberapa buah kereta polis masuk ke pekarangan rumah. Puan Sri Aziza dan Farhan terkamam. Sarah segera menyembunyikan fail biru itu di belakang sofa. Seorang pegawai polis masuk bersama Encik Zulkifli. Puan Sri Aziza, Encik Farhan, kami menerima laporan tentang pengurungan secara haram dan ancaman jenayah, kata pegawai itu. Encik Zulkifli memandangku dengan lega. Maya, kamu okey? Aku cuba bangun dengan bantuan Encik Zulkifli. Mereka ambil dokumen itu, Encik Zul. Sarah sorokkan di belakang sofa. Polis segera melakukan pemeriksaan. Sarah cuba menghalang tetapi dia ditolak ke tepi. Fail biru itu berjaya ditemui semula. Puan Sri Azizah nampak seperti mahu pingsan, manakala Farhan hanya mampu berdiri kaku. Ini belum berakhir, Maya, jerit Puan Sri Azizah semasa polis mula mengambil keterangan. Kamu tak ada bukti yang aku kurung kamu. Kak Mah tak akan berani buka mulut. Namun, Puan Sri Azizah silap. Kak Mah melangkah keluar dari dapur dengan wajah yang tekad. Saya ada buktinya, Tuan. Saya rakam semua perbuatan mereka malam tadi dengan telefon saya. Saya tak sanggup lagi tengok Puan Maya disiksa begini. Puan Sri Azizah mencerit memaki hamun Kak Mah, tetapi polis segera menenangkannya. Walaupun begitu, kerana pengaruh dan peguam-peguam hebat yang mereka ada, mereka tidak ditangkap serta-merta pada waktu itu. Mereka diberikan notis untuk hadir ke balai bagi siasatan lanjut. Kamu boleh keluar dari rumah ini sekarang, Maya, kata Farhan dengan nada yang sangat dingin selepas polis beredar. Tapi ingat, Lia ada dengan kami. Jika kamu teruskan dengan dokumen-dokumen ini, kamu tak akan jumpa Lia lagi selama-lamanya. Saya akan pastikan dia benci kamu seumur hidupnya. Ancaman itu membuatkan aku terduduk semula. Lia. Mereka menggunakan Lia sebagai tebusan. Puan Sri Azizah tersenyum sinis melihat aku yang kembali lemah. Pilih, Maya. Harta atau anak kamu? Tanya Puan Sri Azizah dengan nada yang sangat menjengkelkan. Kalau kamu serahkan semua dokumen asal dan pendrive itu kepada kami akan pulangkan Lia dan biarkan kamu hidup tenang dengan sedikit duit pampasan. Tapi kalau kamu pilih untuk melawan, kamu akan kehilangan segala-galanya, termasuk nyawa kamu mungkin. Aku memandang Encik Zulkifli. Dia memberikan isyarat supaya aku bersabar. Aku tahu, buat masa ini, aku perlu berundur untuk mengatur strategi yang lebih besar. Aku tidak boleh mempertaruhkan keselamatan Lia. Baiklah, kataku perlahan. Saya akan pergi. Tapi jangan berani sentuh satu helai rambut pun pada Lia. Aku mengemas barang-barangku yang tinggal sedikit. Aku melangkah keluar dari banglo itu dengan perasaan yang sangat hampa. Aku telah memenangi satu pertempuran kecil dengan mendapatkan dokumen itu. Tetapi aku telah kalah dalam peperangan untuk mendapatkan Lia buat masa ini. Aku tinggal sementara di sebuah rumah sewa kecil yang disediakan oleh Encik Zulkifli. Setiap malam, aku hanya mampu memandang bulan, membayangkan Lia yang mungkin sedang menangis memanggil namaku. Rasa rindu itu sangat menyakitkan. Lebih sakit daripada tamparan Farhan
atau hinaan Azizah. Kita perlu bertindak pantas, Maya, kata Encik Zulkifli suatu petang di rumah sewaku. Mereka sedang cuba memindahkan semua aset ke luar negara melalui akaun Sarah. Jika kita terlambat, walaupun kita menang di mahkamah, syarikat itu sudah kosong. Apa yang kita perlu buat, Encik Zul? Kita perlukan orang dalam. Seseorang yang Puan Sri Azizah percayai sepenuhnya, tetapi sebenarnya memihak kepada kita, katanya sambil tersenyum misteri. Tiba-tiba, pintu rumahku diketuk. Apabila aku membukanya, aku melihat Sarah berdiri di situ. Wajahnya tidak lagi nampak sombong. Dia nampak cemas dan takut. Maya, I perlukan bantuan, katanya dengan suara yang terketar-ketar. Aku terkejut. Bantuan saya? Selepas apa yang awak buat? Awak nak apa lagi, Sarah? Sarah terus melutut di depanku. Farhan, dia gila, Maya. Dia dan Aunty Azizah rancang nak bunuh I lepas I selesaikan pemindahan duit tu. I terdengar perbualan mereka malam tadi. Mereka nak jadikan I kambing hitam untuk semua penyelewengan syarikat. Tolong I, Maya. I ada semua bukti pemindahan wang haram mereka. Aku memandang Encik Zulkifli. Adakah ini satu lagi perangkap? Atau adakah ini peluang yang kami tunggu-tunggu? Pengkhianatan di dalam pengkhianatan. Sarah, yang asalnya adalah senjata Azizah, kini berpaling tadah kerana takut akan nyawanya sendiri. Aku menarik nafas panjang. Masuklah, Sarah. Ceritakan segala-galanya. Sepanjang malam itu, kami berbincang. Sarah mendedahkan segala rancangan jahat Puan Sri Azizah, termasuk bagaimana mereka merancang untuk menghapuskan aku secara kemalangan sebaik sahaja kes mahkamah bermula. Dia juga memberikan maklumat tentang di mana Lia disembunyikan. Rupanya, Lia bukan berada di rumah kakak Puan Sri, tetapi di sebuah rumah kebajikan yang dimiliki secara rahsia oleh keluarga mereka, di mana Lia dijaga oleh orang yang dibayar untuk tidak membenarkan sesiapa pun mendekatinya. Hatiku hancur mendengar Lia diperlakukan begitu. Anak sekecil itu dipisahkan dari ibunya dan diletakkan di tempat asing. Kemarahanku yang tadi meredup, kini menyala semula dengan lebih hebat. Maya, U kena faham. Farhan bukan lagi lelaki yang U kenal dulu. Dia sudah gelap mata dengan harta. Dia sanggup buat apa saja, kata Sarah sambil menangis. Aku memandang Sarah dengan pandangan yang tajam. Saya akan bantu awak, Sarah, tapi dengan satu syarat. Awak kena jadi saksi utama di mahkamah nanti. Awak kena bongkar segala-galanya di depan hakim. Boleh? Sarah mengangguk dengan pantas. I janji. I cuma mahu selamat. Keesokan harinya, kami mula bergerak. Encik Zulkifli telah menghubungi rakannya di unit jenayah komersial dan unit pelindungan kanak-kanak. Kami merancang untuk menyelamatkan Lia terlebih dahulu sebelum menyerang penyagaan mereka. Kami sampai di rumah kebajikan tersebut pada waktu tengah malam. Suasana di situ sangat sunyi. Dengan bantuan polis, kami menyerbu masuk. Aku berlari ke setiap bilik memanggil nama Lia. Akhirnya, aku menemui dia di sebuah bilik kecil di hujung koridor. Dia sedang duduk di penjuru katil, memeluk bantalnya sambil menangis teresak-esak. Lia, jeritku. Ia mendongak. Apabila dia melihat aku, dia terus berlari dan melompat ke dalam pelukanku. Mama! Mama jangan tinggalkan Lia lagi! Lia takut! Aku memeluknya dengan sangat erat. Air mataku tumpah membasahi bahunya. Mama ada di sini, sayang. Mama tak akan biarkan sesiapa pun ambil Lia lagi. Janji, sayang. Mama janji. Selepas menyelamatkan Lia, aku membawanya ke tempat yang selamat. Sekarang, masanya telah tiba untuk fasa terakhir rancangan kami. Aku tidak akan lagi menjadi Maya yang lemah. Aku akan menjadi badai yang akan meruntuhkan segala-galanya yang telah dibina oleh Puan Sri Azizah dan Farhan. Namun,
sesuatu yang tidak dijangka berlaku. Farhan, yang mungkin sudah mendapat tahu tentang pembelotan Sarah, telah bertindak lebih agresif. Dia telah menculik Encik Zulkifli dan menggut untuk membunuhnya jika aku tidak menyerahkan diri dan semua bukti yang ada dalam tempoh 24 jam. Aku berdiri di depan tingkap rumah selamat kami, memandang ke arah bandar yang penuh dengan lampu-lampu neon. Di tangan kananku ada fail biru dan di tangan kiriku ada telefon yang baru sahaja menerima pesanan video menunjukkan Encik Zulkifli yang berlumuran darah sedang diikat di sebuah gudang lama. Permainan kamu semakin kotor, Farhan, bisikku. Tapi kamu lupa satu perkara. Seorang ibu yang tidak punya apa-apa untuk dipertaruhkan adalah musuh yang paling berbahaya yang pernah kamu hadapi. Aku berpaling ke arah Sarah yang sedang duduk ketakutan di sudut bilik. Sarah, hubungi semua kenalan media yang awak tahu. Beritahu mereka, esok pagi di depan bangunan syarikat Tan Sri Holdings, satu pendedahan terbesar dalam sejarah korporat negara akan berlaku. Dan beritahu mereka, Puan Maya sendiri yang akan menyampaikannya. Aku akan pergi ke gudang itu. Aku akan berhadapan dengan Farhan buat kali terakhir. Bukan sebagai isterinya, tetapi sebagai orang yang akan menamatkan segala kezalimannya. Walaupun nyawaku menjadi taruhan, aku tidak peduli lagi. Asalkan Lia selamat dan asalkan keadilan ditegakkan. Malam itu, aku menyiapkan diri. Aku memakai baju kurung hitam yang paling ringkas, warna berkabung, untuk cinta yang telah lama mati. Aku melihat wajah Lia yang sedang tidur lena buat kali terakhir sebelum aku melangkah keluar menuju ke medan pertempuran yang sebenar. Rasa takut sudah lama hilang, digantikan dengan kedinginan yang amat sangat. Sabar itu ada batasnya, Farhan, dan malam ini kamu akan melihat apa yang berlaku apabila batas itu dilangkaui, kataku perlahan sambil menghidupkan enjin kereta. Aku memandu laju menuju ke arah gudang lama yang terletak di pinggir pelabuhan, tempat di mana segala akaun akan diselesaikan. Gudang lama di pinggir pelabuhan itu berbau karat dan air laut yang masin. Hujan lebat yang turun seolah-olah mahu membasuh dosa-dosa yang tersembunyi di dalam bangunan usang ini. Aku melangkah masuk dengan tenang. Setiap bunyi tapak kakiku bergema memecah kesunyian yang menyeramkan. Di tengah-tengah ruang yang luas itu, di bawah cahaya lampu Kalimantan yang berkelip-kelip, aku melihat Farhan. Dia berdiri dengan angkuh, memegang sebatang kayu golf di tangannya. Di sebelahnya, Encik Zulkifli terikat pada sebuah kerusi kayu, wajahnya lebam dan berdarah. Matanya yang tua itu memandangku dengan penuh kebimbangan. Di sudut gelap, aku tahu ada beberapa orang lelaki upahan Farhan yang sedang memerhati. Akhirnya kamu sampai juga, Maya. Suara Farhan kedengaran sinis. Dia berjalan mengelilingi Encik Zulkifli seperti seekor pemangsa. Saya sangka kamu akan lari bersama anak kamu itu. Tapi nampaknya kamu lebih sayangkan orang tua ini daripada nyawa sendiri. Aku berhenti beberapa meter darinya. Aku mengangkat beg galas kecilku. Lepaskan Encik Zul. Saya ada apa yang abang mahukan. Segala-galanya. Fail asli, pen drive dan juga pengakuan bertulis dari Sarah. Farhan ketawa mengejek. Sarah? Perempuan itu memang tak berguna. Dia fikir dia bijak, tapi dia hanyalah bidak yang boleh saya buang bila-bila masa. Sekarang, campakkan beg itu ke sini. Aku tidak bergerak. Di mana ibu? Saya tahu dia yang merancang semua ini. Abang tak cukup berani untuk buat semua ini sendirian. Satu suara tapak kaki yang memakai kasut tumit tinggi kedengaran dari arah belakang Farhan. Puan Sri Azizah muncul dari kegelapan. Dia memakai jubah hitam, wajahnya nampak kaku dan dingin seperti batu nisan. Kamu memang bijak, Maya. Sayangnya, kebijaksanaan kamu tidak setanding dengan kuasa yang aku ada. Berikan beg itu sekarang. Atau aku akan pastikan peguam tua ini tidak akan melihat matahari esok. Aku menarik nafas panjang.
Aku membuka beg itu, mengeluarkan fail biru yang menjadi punca segala kekacauan ini. Abang tahu tak, Farhan? Dalam fail ini, bukan sahaja ada bukti penyelewengan. Ada sesuatu yang lebih menyakitkan. Farhan mengerutkan dahi. Apa maksud kamu? Ibu abang, dia tidak pernah sayangkan abang. Kataku dengan suara yang perlahan namun jelas. Dalam dokumen sulit yang saya temui di bank, ada satu kontrak insurans nyawa atas nama abang. Nilainya berpuluh juta ringgit dan pemegang amanah tunggalnya adalah Puan Sri Azizah. Dia rancang untuk hapuskan abang sebaik sahaja semua harta dipindahkan. Farhan tergamam. Dia memandang ibunya dengan pandangan yang tidak percaya. Ibu, apa yang Maya cakapkan ni? Puan Sri Azizah mendengus marah. Jangan dengar cakap perempuan gila itu, Farhan. Dia cuma mahu melaga-lagakan kita. Dia mahu selamatkan diri dia sendiri. Betul ke ibu? Suara Farhan mula bergetar. Kenapa ibu suruh saya pindahkan semua aset ke akaun luar negara yang saya tak boleh akses? Kenapa ibu nak sangat saya hapuskan Maya malam ini juga? Supaya tangan saya berdarah dan ibu boleh laporkan saya kepada polis. Suasana menjadi sangat tegang. Aku melihat keraguan mula timbul di mata Farhan. Inilah masanya. Aku mengeluarkan telefon bimbitku dan menekan satu punak. Tiba-tiba, skrin besar di dinding gudang yang biasanya digunakan untuk maklumat penghantaran terpasang. Ia memaparkan rakaman video secara langsung, bukan rakaman lama, tetapi rakaman di luar gudang itu. Puluhan kereta polis dan unit media sedang mengepung bangunan tersebut. Abang fikir saya datang ke sini tanpa persediaan? Kataku dengan senyuman yang pertama kali muncul di bibirku sejak sekian lama. Setiap patah perkataan yang kita bincangkan tadi sudah dirakam dan disiarkan secara langsung ke akaun media sosial saya. Berjuta-juta orang sedang menonton sekarang, Farhan. Polis sudah ada di depan pintu. Puan Sri Azizah menjerit histeria. Tutup! Tutup semua itu! Dia meluru ke arahku, mahu merampas telefon itu. Namun, salah seorang lelaki upahannya sendiri menghalangnya. Lelaki itu tahu bahawa keadaan sudah tidak memihak kepada mereka. Farhan terduduk di lantai. Kayu golfnya jatuh berdentang. Dia meraup wajahnya dengan tangan yang menggigil. Semuanya sudah berakhir, bisiknya. Tiba-tiba, kedengaran bunyi letupan kecil di pintu utama. Pasukan khas polis menyerbu masuk dengan senjata lengkap. Jangan bergerak, angkat tangan, jerit mereka. Gudang yang tadi sunyi, kini riuh dengan jeritan dan arahan polis. Puan Sri Azizah cuba melarikan diri melalui pintu belakang. Tetapi dia segera ditangkap dan digari. Farhan pula hanya mampu menyerah diri tanpa sebarang tentangan. Dia memandangku buat kali terakhir dengan pandangan yang penuh dengan kekesalan. Namun, aku hanya memalingkan wajah. Aku segera melari ke arah Encik Zulkifli. Aku membuka ikatannya dengan tangan yang terketar-ketar. Encik Zul, maafkan saya lambat, kataku sambil menangis. Lelaki tua itu tersenyum lemah, walaupun wajahnya penuh luka. Kamu tidak lambat, Maya. Kamu tepat pada masanya. Kamu sudah lakukan apa yang Tan Sri mahukan. Kamu sudah tegakkan keadilan. Malam itu, banglo mewah keluarga Tan Sri disita. Segala rahsia kotor mereka terbongkar di dada-dada Aba keesokan harinya. Masyarakat terkejut dengan kezaliman Puan Sri Azizah dan pengkhianatan Farhan. Namun bagi aku, itu semua tidak penting lagi. Aku berdiri di depan balkoni rumah sewa kecilku, memandang ke arah laut. Dia sedang tidur nyenyak di dalam bilik. Sarah telah menyerah diri dan menjadi saksi utama. Manakala Farhan dan ibunya sedang menunggu perbicaraan yang bakal memenjarakan mereka buat jangka masa yang sangat lama. Aku merasa satu kelegaan yang amat sangat. Sabarku selama 7 tahun ini akhirnya menemui noktahnya. Aku telah kehilangan banyak perkara. Masa muda, kasih sayang suami dan impian tentang sebuah keluarga bahagia. Namun, aku telah menemui semula sesuatu yang jauh lebih berharga. Aku telah menemui
diri aku sendiri. Aku bukan lagi Maya yang hanya diam dan tunduk. Aku bukan lagi hamba kepada kekayaan orang lain. Aku adalah seorang ibu yang berani, seorang wanita yang bermaruah. Walaupun hari-hari mendatang mungkin sukar, aku tidak lagi takut. Kerana aku tahu, setiap kali aku melihat wajah Lia, aku akan diingatkan bahawa kesabaran itu memang ada batasnya. Dan apabila batas itu dilangkaui, ia akan melahirkan kekuatan yang tidak dapat dikalahkan oleh sesiapa pun. Kesakitan ini telah mengajarku satu perkara, bahawa kebahagiaan sejati tidak terletak pada dinding banglo yang mahal atau harta yang melimpah ruah. Ia terletak pada ketenangan jiwa dan keberanian untuk berkata cukup kepada kezaliman. Aku menarik nafas dalam, menghidu udara pagi yang segar. Hari ini adalah hari pertama dalam hidupku yang baru. Hidup yang akan aku jalani dengan kepala tegak demi diriku dan demi masa depan Lia. Permainan mereka sudah tamat dan akulah yang menulis pengakhirannya. Cahaya matahari pagi ini terasa berbeza. Ia tidak lagi menyakitkan mata. Sebaliknya, terasa hangat dan memeluk jiwa. Aku duduk di beranda rumah sewa kecilku, memerhatikan Lia yang sedang melukis di meja kecilnya. Suasana sunyi, tetapi bukan sunyi yang menghimpit seperti di banglo itu. Ini adalah sunyi yang mendamaikan. Di hadapanku, segelas kopi yang masih berasap menghantar aroma yang menenangkan. Aku menarik nafas dalam-dalam, membiarkan udara segar memenuhi paru-paruku yang selama ini terasa sesak. Beberapa hari telah berlalu sejak malam di gudang itu. Berita tentang kejatuhan Empayar Tan Sri Holdings menjadi bualan hangat di seluruh negara. Wajah Puan Sri Azizah dan Farhan terpampang di dada akhbar dan skrin televisyen, bukan lagi sebagai ikon korporat, tetapi sebagai suspek kes jenayah berat. Penipuan wasiat, pemalsuan dokumen dan pengurungan secara haram hanyalah sebahagian daripada senarai panjang pertuduhan yang menanti mereka. Encik Zulkifli kini sedang berehat di hospital. Walaupun keadaannya stabil, doktor menasihatkannya untuk tidak terlalu banyak berfikir. Namun, peguam tua itu tetap berdegup kencang semangatnya. Dia menghantar pembantunya untuk menyerahkan beberapa fail penting kepadaku setiap hari. Kami sedang dalam proses memulihkan kebenaran yang telah lama terkubur. Pintu rumahku diketuk perlahan. Aku bangun dan membukanya. Berdiri di situ adalah seorang lelaki yang nampak sederhana, berpakaian kemeja kotak-kotak yang kemas. Wajahnya nampak tenang, dengan garis-garis kedewasaan yang penuh pengalaman. Dia adalah Amin, lelaki yang disebut dalam dokumen rahsia Tan Sri sebagai anak kandung yang sebenar. Assalamualaikum Puan Maya, katanya dengan nada yang sangat rendah diri. Waalaikumsalam. Masuklah Encik Amin, balasku sambil menjemputnya duduk. Amin memandang sekeliling rumah sewa kecilku. Dia nampak sedikit kekok. Saya datang bukan untuk menuntut apa-apa harta, Puan. Saya cuma mahu tahu, adakah benar ayah saya, Tan Sri, benar-benar mengingati saya? Aku mengambil fail biru yang kini sudah menjadi sebahagian daripada hidupku. Aku mengeluarkan surat tulisan tangan Tan Sri dan menyerahkannya kepada Amin. Tan Sri tidak pernah melupakan Encik. Dalam wasiat ini, dia menyatakan betapa dia menyesal kerana membiarkan Azizah memisahkan kalian. Dia menyimpan segala maklumat tentang Encik, menunggu masa yang sesuai untuk memulangkan hak Encik. Aku melihat air mata mula bertakung di mata Amin semasa dia membaca surat itu. Selama ini, saya hanya menjadi pemandu peribadinya. Saya melihatnya setiap hari, membukakan pintu untuknya. Tetapi saya tidak pernah tahu dia adalah ayah kandung saya. Saya cuma rasa satu ikatan yang aneh setiap kali kami berbual. Azizah sangat licik, kataku perlahan. Dia memastikan Encik sentiasa dekat supaya dia boleh mengawasi Encik. Tetapi pada masa yang sama, dia memastikan Encik tidak akan pernah tahu kebenaran. Dia menggunakan kemiskinan dan keperluan Encik untuk mengawal Encik. Amin menarik nafas panjang, cuba menahan esak tangisnya. Farhan, bagaimana dengannya? Farhan sedang berhadapan dengan kenyataan yang pahit.
Dia kini tahu bahawa dia hanyalah alat. Kebenaran ini menghancurkan egonya lebih daripada jeruji besi penjara itu sendiri. Balasku. Aku teringat pertemuan singkatku dengan Farhan di balai polis malam. Dia nampak sangat cengkung. Tiada lagi keangkuhan di matanya. Yang tinggal hanyalah kekosongan. Dia mahu berjumpa dengan saya? Tanya Amin lagi. Mungkin belum masanya. Sekarang, fokus kita adalah untuk memastikan syarikat itu tidak hancur. Ramai pekerja yang bergantung hidup di sana. Tan Sri mahu Encik dan saya bekerjasama untuk memulihkan legasi ini, kataku. Sepanjang pertemuan itu, kami berbincang tentang masa depan. Amin tidak berminat dengan kemewahan. Dia mahu syarikat itu diuruskan dengan integriti, sesuatu yang hilang sejak Azizah mengambil alih. Kami bersetuju untuk melantik badan audit bebas dan menyusun semula lembaga pengarah. Selepas Amin pulang, aku kembali duduk di sisi Lia. Dia menunjukkan lukisannya kepadaku. Ia adalah gambar sebuah rumah kecil dengan pokok bunga matahari di sekelilingnya. Di tengah-tengahnya, ada dua figura manusia yang memegang tangan. Ini Mama dan ini Lia, katanya sambil tersenyum lebar. Hatiku tersentuh. Selama 7 tahun, aku fikir aku memberikan Lia segala kemewahan dengan tinggal di banglo itu. Namun, aku silap. Lia tidak perlukan marmer yang mahal atau baju yang berjenama. Dia perlukan ketenangan. Dia perlukan seorang ibu yang tidak lagi menangis secara sembunyi di dapur. Petang itu, aku menerima panggilan daripada pihak polis. Mereka memberitahu bahawa Puan Sri Azizah telah dimasukkan ke hospital kerana serangan jantung ringan. Dia enggan bercakap dengan sesiapa kecuali aku. Walaupun hatiku masih terasa pedih dengan segala perbuatannya, ada satu perasaan yang mendesakku untuk pergi. Bukan kerana kasih, tetapi kerana aku mahu menutup bab ini sepenuhnya. Aku sampai di hospital pada waktu senja. Puan Sri Azizah terbaring lemah dengan pelbagai tiuk bersirat di tubuhnya. Wajahnya yang dahulu sentiasa nampak tegang dan berkuasa, kini nampak layu dan pucat. Apabila dia melihat aku masuk, matanya yang kuyu itu cuba mencari sinar kedinginan yang biasa. Tetapi ia sudah hilang. Kamu datang juga akhirnya. Suaranya serak dan hampir tidak kedengaran. Aku berdiri di sisi katilnya, memandang tanpa sebarang emosi. Kenapa mahu jumpa saya, Puan Sri? Dia terbatuk kecil, memegang dadanya yang sakit. Aku tidak pernah sangka perempuan kampung sepertimu akan menjadi orang yang meruntuhkan segalanya. Aku terlalu memandang rendah padamu. Itu kesilapan terbesar, Puan Sri, kataku tenang. Puan Sri tidak pernah melihat saya sebagai manusia. Puan Sri hanya melihat saya sebagai gangguan dalam perancangan besar Puan Sri. Tetapi Puan Sri lupa, kesabaran orang yang tertindas itu ada batasnya. Dia tersenyum sinis, walaupun nafasnya pendek. Kamu fikir kamu menang? Kamu sekarang terpaksa menanggung beban syarikat itu. Kamu terpaksa berhadapan dengan musuh-musuh korporat yang lebih kejam daripadaku. Kamu akan menderita, Maya. Mungkin, tapi sekurang-kurangnya, saya menderita dengan tangan yang bersih. Saya tidak membina kebahagiaan di atas tangisan orang lain. Saya tidak memisahkan seorang ayah dari anaknya. Dan saya tidak menipu anak angkat saya sendiri selama puluhan tahun. Balasku dengan tegas. Puan Sri Azizah memalingkan wajahnya ke arah tingkap. Air mata yang jarang-jarang kelihatan mula mengalir di pipinya yang berkedut. Farhan, dia tidak mahu melihat aku. Dia benci aku. Dia bukan benci Puan Sri. Dia benci penipuan yang Puan Sri ciptakan. Dia benci kerana Puan Sri telah menjadikannya seorang raksasa yang dia sendiri tidak kenali. Berhentilah menyalahkan orang lain, Puan Sri. Lihatlah ke dalam diri sendiri. Aku berpaling untuk keluar, namun suaranya menghentikan langkahku. Maya, tolong jangan biarkan Farhan hancur. Walau apapun yang aku lakukan, dia tetap anak yang aku besarkan. Aku tidak menjawab.
Aku terus melangkah keluar dari bilik itu. Permintaan itu adalah sesuatu yang sangat ironi. Selepas apa yang mereka lakukan kepadaku, dia masih mengharapkan belas kasihanku. Namun, di sudut hati kecilku, aku tahu bahawa aku tidak akan membiarkan dendam menguasai hidupku. Dendam hanya akan menjadikanku sama seperti dia. Aku berjalan melalui koridor hospital yang panjang. Aku berasa seolah-olah satu beban besar telah diangkat dari bahuku. Bertemu dengan Azizah buat kali terakhir ini memberikan aku satu kesimpulan yang jelas. Kekuasaan yang dibina atas kezaliman adalah sebuah istana pasir yang akan runtuh saat ombak kebenaran tiba. Malam itu, aku duduk di meja kerja kecil di rumah sewaku. Aku mula merangka perancangan untuk sebuah yayasan bantuan bagi wanita yang menjadi mangsa keganasan rumah tangga dan penganiayaan keluarga. Aku mahu menggunakan sebahagian daripada harta yang bakal aku terima nanti untuk tujuan yang lebih bermakna. Aku mahu wanita-wanita lain tahu bahawa mereka tidak perlu diam selamanya. Mereka punya suara dan suara itu sangat berkuasa jika mereka berani menggunakannya. Aku teringat kembali kata-kata arwah ayahku. Sabar itu indah, Maya. Dahulu, aku salah faham akan maksudnya. Aku sangka sabar bermaksud membiarkan diri dipijak tanpa suara. Sekarang, aku tahu maksud sebenar sabar adalah menahan diri daripada bertindak melulu, mengumpul kekuatan dalam diam dan bertindak dengan hikmah apabila tiba masanya. Sabar adalah tentang strategi, bukan tentang penyerahan diri yang buta. Lia terjaga dari tidurnya dan berjalan perlahan ke arahku. Dia memanjat ribaku dan menyandarkan kepalanya di dadaku. Mama, esok kita pergi taman lagi. Aku mencium dahinya. Ya sayang, esok kita pergi taman. Kita akan pergi ke mana sahaja yang Lia mahu. Tiada siapa yang boleh menghalang kita lagi. Aku memeluk Lia erat-erat. Dalam keheningan malam itu, aku berjanji pada diriku sendiri. Aku akan membesarkan Lia menjadi seorang wanita yang kuat, yang tahu menghargai dirinya sendiri dan yang tidak akan sesekali membiarkan sesiapa pun merampas maruahnya. Masa lalu kami yang pahit akan menjadi baja untuk masa depan yang lebih cerah. Lampu di rumah sewa kami terpadam. Tetapi cahaya di dalam hatiku terus bersinar terang. Aku sudah bersedia untuk menghadapi apa sahaja cabaran yang mendatang di mahkamah nanti. Aku sudah bersedia untuk memulakan hidup baru sebagai Maya yang sebenarnya. Seorang wanita yang pernah diam demi keluarga, tetapi kini berbicara demi kebenaran. Hari perbicaraan yang dinanti-nantikan akhirnya tiba. Bangunan mahkamah tinggi itu dikerumuni oleh pihak media dan orang ramai yang ingin melihat sendiri pengakhiran drama keluarga yang paling menggemparkan negara. Aku melangkah keluar dari kereta dengan memakai baju kurung berwarna biru lembut, warna kegemaran arwah ayah yang melambangkan ketenangan dan kejenihan hati. Di sebelahku, Encik Zulkifli berjalan dengan tongkatnya. Nampak lebih kuat walaupun masih ada kesal luka di wajahnya. Amin juga turut hadir, memberikan sokongan moral yang tidak berbelah bahagi. Di dalam bilik mahkamah yang sejuk, aku melihat Puan Sri Azizah dan Farhan duduk di kandang tertuduh. Azizah nampak jauh lebih tua daripada usianya yang sebenar. Keangkuhan yang dahulu menjadi perisainya, kini telah hancur, digantikan dengan wajah yang penuh kerisauan. Farhan pula hanya menundukkan kepala, tidak berani memandang ke arah galeri awam. Apabila matanya bertembung dengan mataku buat seketika, aku tidak melihat lagi kemarahan atau kebencian. Apa yang tinggal hanyalah rasa malu yang amat mendalam. Satu persatu bukti dikemukakan. Encik Zulkifli memberikan keterangan yang sangat padat tentang bagaimana wasiat asal telah disorokkan dan digantikan dengan dokumen palsu. Sarah yang kini menjadi saksi utama mendedahkan setiap butiran perancangan Azizah untuk memindahkan aset syarikat secara haram. Suasana mahkamah menjadi sunyi sepi apabila rakaman video dari gudang lama itu dimainkan.
Suara Azizah yang mengaku mahu menghapuskan Farhan demi wang insurans bergema di seluruh ruangan, menyebabkan orang ramai berbisik sesama sendiri dalam keadaan terkejut. Aku melihat Farhan memejamkan matanya dengan rapat apabila mendengar suara ibunya sendiri mengkhianatinya. Itu adalah saat yang paling menyakitkan bagi mana-mana anak di dunia ini. Mengetahui bahawa kasih sayang yang diterimanya selama ini hanyalah sebahagian daripada transaksi penyadaraan yang kejam. Di saat itu, aku tidak merasa kemenangan. Aku hanya merasa simpati yang mendalam terhadap seorang lelaki yang telah kehilangan identiti dan cintanya demi sebuah kepalsuan. Hakim kemudiannya memberikan peluang kepadaku untuk memberikan kenyataan impak mangsa. Aku berdiri di hadapan mikrofon, menarik nafas panjang untuk menenangkan degupan jantungku. Aku tidak menyediakan sebarang teks ucapan. Segala-galanya keluar terus dari lubuk hatiku yang paling dalam. Tuan Hakim, selama 7 tahun, saya memilih untuk diam. Saya diam kerana saya percaya bahawa kesabaran adalah kunci kepada kebahagiaan keluarga. Saya diam kerana saya tidak mahu anak saya membesar dalam suasana yang berpecah belah. Saya membiarkan maruah saya dipijak. Saya membiarkan diri saya dihina. Semata-mata kerana saya mahu menjadi seorang isteri dan menantu yang baik. Namun, saya sedar sekarang bahawa diam dalam kezaliman bukanlah kesabaran, tetapi ia adalah satu bentuk pengkhianatan terhadap diri sendiri. Aku berhenti seketika, memandang tepat ke arah Farhan. Kepada Farhan, saya sudah memaafkan abang bukan kerana apa yang abang lakukan itu betul, tetapi kerana saya tidak mahu membawa beban kebencian ini dalam hidup saya lagi. Saya mahu Lia melihat ibunya sebagai seorang yang mampu memaafkan, tetapi juga seorang yang berani menuntut keadilan. Kekayaan yang kita kejar selama ini tidak membawa apa-apa makna jika ia dibina di atas air mata orang lain. Air mata mula mengalir di pipi beberapa orang yang hadir di mahkamah. Malah, aku melihat Farhan mengesat matanya dengan lengan bajunya. Hakim kemudiannya mengumumkan keputusan. Puan Sri Azizah dijatuhkan hukuman penjara selama 10 tahun atas pelbagai kesalahan jenayah korporat dan cubaan mencederakan. Farhan pula dijatuhkan hukuman penjara 3 tahun kerana bersubahat. Namun, hukumannya diringankan kerana kerjasama yang diberikannya semasa siasatan dan atas faktor tekanan mental yang dihadapinya. Apabila mereka dibawa keluar dari bilik mahkamah, aku melihat Azizah menjerit-jerit menyalahkan peguamnya, manakala Farhan hanya berjalan dengan tenang. Sebelum dia hilang di sebalik pintu lokap mahkamah, dia sempat menoleh ke arahku dan membisikkan kata, "Maaf," tanpa suara. Aku hanya mengangguk perlahan. Itulah penutup bagi bab perkahwinan kami. Beberapa bulan kemudian, keadaan mula stabil. Amin telah dilantik secara rasmi sebagai pengerusi eksekutif Tan Sri Holdings yang baru. Di bawah kepimpinannya, syarikat itu mula dibersihkan daripada segala unsur penyelewengan. Nama syarikat itu juga telah ditukar kepada Legasi Tan Sri sebagai tanda penghormatan kepada nilai-nilai murni yang pernah diperjuangkan oleh arwah bapa mertuaku. Aku pula telah berjaya menubuhkan Yayasan Maya Foundation. Pejabatnya terletak di sebuah bangunan sederhana yang dikelilingi oleh taman bunga yang indah. Yayasan ini fokus kepada membantu wanita-wanita yang terperangkap dalam perkahwinan yang toksik, menyediakan khidmat guaman percuma, sokongan psikologi dan latihan kemahiran untuk memulakan hidup baru. Aku mahu memastikan tiada lagi wanita yang terpaksa melalui apa yang aku lalui tanpa sebarang bantuan. Suatu petang, aku membawa Lia melawat kubur arwah Tan Sri. Kuburnya kini nampak bersih dan terjaga. Aku meletakkan jambangan bunga segar di atas pusaranya. Lia duduk di sebelahku, membantu mencabut rumput-rumput kecil yang tumbuh di sekitar batu nisan. "Atuk mesti gembira tengok Mama sekarang, kan?"
Tanya Lia dengan wajah yang polos. Ya sayang, atuk mesti bangga dengan kita. Atuk mahu kita hidup dengan jujur dan berani. Balasku sambil mengusap kepalanya. Aku mendoakan kesejahteraan rohnya. Aku berjanji kepadanya bahawa aku akan terus menjaga amanahnya. Bukan sahaja dari segi harta, tetapi juga dari segi nilai kemanusiaan yang dia tinggalkan. Aku juga mendoakan agar Farhan dan Azizah menemui kedamaian dan keinsafan di dalam penjara nanti. Selepas melawat kubur, kami memandu menuju ke pantai. Cahaya matahari terbenam mewarnai langit dengan warna jingga dan ungu yang sangat mempesonakan. Kami duduk di atas pasir, memerhatikan ombak yang memukul pantai dengan lembut. Bunyi alam itu terasa seperti muzik yang menyembuhkan segala luka yang masih bersisa. Aku mengeluarkan sebuah buku nota kecil yang sering aku bawa. Di dalamnya, aku menulis segala impian dan rancanganku untuk masa depan. Aku sudah tidak lagi menjadi mangsa kepada takdir. Aku adalah penulis kepada ceritaku sendiri. Mama, Lia nak jadi macam Mama bila besar nanti, kata Lia tiba-tiba sambil memandang ke arah laut luas. Kenapa sayang? Tanyaku. Sebab Mama kuat. Mama tak takut pada orang jahat. Mama selamatkan Lia, jawabnya dengan penuh keyakinan. Kata-kata Lia itu adalah anugerah yang paling besar dalam hidupku. Segala penderitaan yang aku lalui, segala air mata yang aku tumpahkan, semuanya terasa berbaloi demi mendengar pengakuan itu. Aku telah berjaya memecahkan rantaian kelemahan dalam keluarga kami. Lia akan membesar menjadi wanita yang tahu haknya, yang tahu bahawa kesabaran itu perlu bertempat dan maruah itu tidak boleh dijual beli dengan wang ringgit. Aku memandang ke arah ufuk, di mana matahari hampir hilang di balik garisan laut. Kegelapan malam akan tiba, tetapi aku tidak lagi takut kerana aku tahu esok matahari akan terbit semula dengan cahaya yang lebih terang. Hidup ini adalah tentang keseimbangan antara diam dan bicara, antara sabar dan bertindak, antara memaafkan dan menuntut keadilan. Aku telah mempelajari semua itu melalui jalan yang sukar, tetapi itulah yang menjadikan aku wanita seperti hari ini. Jom ya, dah lewat ni, kita balik ya, ajakku. Kami berjalan berpegangan tangan menuju ke kereta. Aku melihat bayang-bayang kami di atas pasir. Dua figura yang kini berdiri tegak dan bebas. Tiada lagi rahsia yang menghimpit, tiada lagi ketakutan yang mengejar. Hanya ada cinta yang tulus dan harapan yang tidak pernah padam. Aku menghidupkan enjin kereta dan memandu pulang. Banglo mewah itu kini hanyalah sebuah bangunan yang sunyi. Tetapi rumah sewa kecil kami dipenuhi dengan gelak tawa dan kasih sayang. Itulah kekayaan yang sebenar-benarnya. Kisahku mungkin bermula dengan duka, tetapi aku telah memastikan ia berakhir dengan cahaya. Dan bagi setiap wanita di luar sana yang sedang mengalami apa yang aku alami, ingatlah, jangan biarkan diammu menjadi penjara buatmu. Bersuaralah, kerana duniamu sedang menunggu untuk mendengar kebenaranmu. Sabar itu memang ada batasnya, dan di sebalik batas itu, terdapat kebebasan yang menanti. 5 tahun telah berlalu sejak ketukan tukul hakim yang menamatkan episod gelap dalam hidupku. Namun, parut di jiwa bukanlah sesuatu yang boleh hilang hanya dengan peredaran waktu. Ia sentiasa ada di sana, seperti ukiran pada sebatang pokok yang semakin lama semakin sebati dengan kulitnya. Aku kini berdiri di tingkat paling atas pejabat legasi Tan Sri, memandang ke arah kesibukan kota yang tidak pernah tidur. Bangunan ini bukan lagi tempat yang penuh dengan tipu daya. Ia kini menjadi simbol kebangkitan, bukan sahaja untukku, tetapi untuk beratus-ratus pekerja yang kini bekerja dengan rasa bangga dan aman. Pejabat ini luas, tetapi aku tidak membiarkannya terasa dingin. Di atas mejaku, terdapat foto Lia yang sedang tersenyum lebar semasa hari sukan sekolahnya.
Ada juga foto kecil arwah ayah di kampung. Setiap pagi, sebelum memulakan kerja, aku akan memandang foto-foto itu untuk mengingatkan diriku tentang punca aku berdiri di sini. Amin, yang kini menjadi rakan kongsi terbaikku, masuk ke pejabat dengan fail di tangan. Dia nampak jauh lebih yakin berbanding 5 tahun yang lalu. Dia bukan lagi pemandu yang hanya menundukkan kepala. Dia adalah nakkoda yang bijak. Maya, laporan tahunan Yayasan Maya sudah siap, kata Amin sambil menyerahkan fail kepadaku. Tahun ini, kita berjaya membantu lebih daripada 500 wanita di seluruh negara. Bukan sahaja perlindungan, tetapi kita sudah melahirkan usahawan kecil yang berjaya dari kalangan mangsa keganasan rumah tangga. Saya rasa inilah yang paling membanggakan arwah Tan Sri jika dia masih ada. Aku membelik helaian laporan itu. Setiap nama, setiap wajah wanita yang kami bantu terasa seperti satu kemenangan peribadi bagiku. Terima kasih, Amin. Tanpa sokongan Encik dan pasukan kita, yayasan ini tidak mungkin sampai ke tahap ini. Bagaimana dengan perkembangan projek perumahan mampu milik di pinggir bandar? Amin tersenyum. Semuanya berjalan lancar. Kita akan pastikan setiap keluarga yang kurang berkemampuan mendapat rumah yang bermaruah. Kita tidak membina sekadar rumah. Kita membina masa depan. Selepas Amin keluar, aku kembali melayan lamunanku. Kehidupanku sekarang adalah sesuatu yang tidak pernah aku bayangkan semasa aku masih melutut di lantai dapur banglo itu mengelap sisa sambal yang tumpah. Dahulu, aku fikir duniaku hanya terhad di dalam ruang 4 dinding rumah mewah itu. Sekarang, duniaku seluas Saujana. Namun, kebebasan ini datang dengan harga yang mahal. Ia menuntut keberanian untuk melepaskan segala kebencian yang pernah membakar jiwaku. Suatu petang, aku menerima sepucuk surat dari penjara. Ia bukan yang pertama. Sejak 3 tahun lalu, Farhan kerap menghantar surat kepadaku. Selama ini, aku hanya menyimpannya di dalam laci tanpa membukanya. Namun hari ini, hatiku terbuka untuk membacanya. Aku membuka sampul surat yang sudah sedikit renyuh itu. Tulisan tangannya masih sama, tetapi nampak lebih lemah dan tidak tentu arah. Maya, saya tahu saya tidak layak mendapat kemaafan kamu. Setiap hari di sini, saya dihantui oleh bayang-bayang masa lalu. Saya teringat bagaimana saya membiarkan ibu menghina kamu. Saya teringat bagaimana saya menolak tangan kamu di saat kamu mahu membantu saya. Di sini, saya bukan sesiapa. Saya hanya seorang banduan dengan nombor di dada. Harta, pangkat dan keangkuhan yang saya banggakan dahulu, semuanya tidak bermakna di hadapan jeruji besi ini. Saya dengar Lia sudah besar. Tolong beritahu dia, ayahnya sangat menyesal. Saya tidak meminta kamu menunggu saya. Saya cuma mahu kamu tahu bahawa saya akhirnya faham apa itu maksud kesabaran kamu dahulu. Kamu tidak diam kerana lemah, Maya. Kamu diam kerana kamu terlalu kuat untuk kami fahami. Aku melipat semula surat itu dengan tenang. Tiada lagi air mata. Tiada lagi rasa marah. Hanya ada satu rasa simpati yang kosong. Farhan telah menerima hukumannya. Dan penyesalan adalah penjara yang jauh lebih menyakitkan daripada tembok batu itu. Aku tidak akan membalas surat itu, bukan kerana dendam, tetapi kerana kami kini berada di dunia yang berbeza. Jalan kami sudah tidak lagi bersilang. Petang itu juga, aku mendapat kabar bahawa Puan Sri Azizah telah menghembuskan nafas terakhirnya di hospital penjara. Dia meninggal dunia dalam kesunyian, tanpa sesiapa di sisinya. Farhan tidak dibenarkan keluar untuk melawatnya di saat-saat akhir. Itulah pengakhiran seorang wanita yang menghabiskan seluruh hidupnya untuk mengejar kuasa dan harta. Dia mati dalam keadaan memiliki segala-galanya di atas kertas, tetapi tidak memiliki sesiapa di dalam hati. Aku pergi ke pengebumiannya secara rahsia. Aku berdiri jauh di bawah sebatang pokok, memerhatikan jenazahnya diturunkan ke liang lahat. Hanya ada beberapa orang petugas penjara dan seorang imam.
Tidak ada kawan-kawan kelab sosialnya, tidak ada rakan-rakan korporat yang dahulu sentiasa mengelilinginya. Di hadapan kematian, kita semua sama. Sehelai kain putih tanpa poket untuk menyimpan saham atau wang ringgit. Selamat jalan Puan Sri, bisikku perlahan. Semoga di sana Puan Sri menemui ketenangan yang tidak pernah Puan Sri temui di dunia ini. Aku pulang ke rumah dengan perasaan yang sangat ringan. Seolah-olah rantaian terakhir yang mengikatku pada masa lalu telah putus sepenuhnya. Aku menjemput Lia dari sekolah muzik. Dia kini seorang remaja yang sangat berbakat dalam bermain biola. Apabila dia bermain, muzik yang dihasilkannya seolah-olah bercerita tentang harapan dan keindahan. Kami makan malam di sebuah restoran kecil yang menghadap ke sungai. Lia bercerita tentang cita-citanya untuk menjadi seorang peguam hak asasi manusia. Dia mahu mempertahankan mereka yang tidak mempunyai suara. Aku hanya mendengarnya dengan penuh rasa syukur. Dia adalah bukti bahawa penderitaan tidak semestinya menghasilkan kepahitan. Ia boleh menghasilkan kekuatan jika dibaja dengan kasih sayang yang betul. Mama, kenapa Mama selalu nampak tenang sekarang? Tanya Lia tiba-tiba sambil memandang tepat ke dalam mataku. Aku tersenyum, mengusap tangannya yang halus. Sebab Mama sudah tidak punya apa-apa lagi untuk dibuktikan kepada dunia, sayang. Mama sudah tahu siapa diri Mama yang sebenarnya. Mama sudah berdamai dengan masa lalu. Mama hebat, kata Lia pendek. Tetapi ia sudah cukup untuk membuatkan hatiku berbunga. Malam itu, sebelum tidur, aku duduk sendirian di perpustakaan rumahku. Aku memandang keluar jendela ke arah bintang-bintang yang berkelipan. Aku teringat semula perjalananku. Dari seorang isteri yang hanya tahu menurut, kepada seorang wanita yang terpaksa berjuang di mahkamah, sehingga menjadi pemimpin kepada sebuah legasi yang besar. Aku sedar bahawa setiap ujian yang aku lalui adalah satu persediaan. Jika aku tidak dihina, aku mungkin tidak akan tahu nilai maruah. Jika aku tidak dikhianati, aku mungkin tidak akan tahu nilai kesetiaan. Dan jika aku tidak dipaksa untuk berdiri sendiri, aku mungkin tidak akan tahu betapa luasnya sayap yang aku miliki. Aku mengambil sebuah buku nota baru. Di halaman pertamanya, aku menulis, kesabaran bukanlah satu penyerahan. Ia adalah satu tindakan yang penuh hikmah. Ia adalah keberanian untuk menanti fajar di tengah-tengah malam yang paling gelap. Aku menutup buku itu dengan rasa puas. Kisah ini bukan lagi tentang dendam atau pembalasan. Ia adalah tentang evolusi jiwa. Ia adalah tentang bagaimana seorang wanita boleh bangkit dari debu penghinaan dan membina sebuah empayar kasih sayang. Dahulu, aku diam demi keluarga. Sekarang, aku bersuara demi dunia. Dahulu, kesabaranku ada batasnya. Sekarang, kekuatanku tidak lagi bertepi. Aku memadamkan lampu bilik, membiarkan kegelapan malam menyelubungi. Tetapi aku tahu, cahaya di dalam diriku akan terus menyala. Aku tidak akan pernah lagi membiarkan sesiapa pun memadamkan cahaya itu. Ini adalah hidupku. Ini adalah pilihanku dan aku akan menjalaninya dengan penuh kemuliaan. Esok adalah hari yang baru. Ada lebih ramai wanita yang perlu dibantu, ada lebih banyak keadilan yang perlu ditegakkan. Dan aku, Maya, akan sentiasa ada di sana, berdiri teguh di garis hadapan sebagai saksi bahawa kebenaran akan sentiasa menemui jalannya, tidak kira betapa dalam ia cuba ditanam. Selesai sudah setiap helai kisah ini. Setiap air mata telah menjadi mutiara dan setiap luka telah menjadi hiasan. Aku telah tamat berperang dengan masa lalu. Kini, masanya untuk aku menikmati kedamaian yang telah aku usahakan dengan darah dan air mata. Selamat malam masa lalu. Selamat datang masa depan yang penuh cahaya.